Hai, saya Azimah dari GCR Motor. Hari ni saya nak review motor baru daripada SYM iaitu SYM Husky 200. Walaupun sebelum ni kita ada Husky 150 tapi saya nak bagi tahu dekat korang kalau korang ambil Husky 200 ni jauh lagi berbaloi. So kalau nak tahu apa perbezaan dia, boleh ikut saya review motor lah. Okey, so untuk motor Husky 200 ni, cc asal dia 175cc dengan horsepower dia 16 ke 18 horsepower at 8000 rpm. Kalau tengok daripada segi body dia memang tak ada beza sangat. Cuma kalau ini dia lebih laju daripada Husky 150 lah. Okey, untuk Husky 200 ni dia upgrade daripada ketinggian dia lah. Ketinggian yang sekarang ni 810mm. Untuk berat dia pula lebih kurang je. Tank dia pun sama juga. Dia upgrade juga daripada segi meter dia. Nanti saya akan tunjukkan gambar macam mana. Dia bagi fully TFT lah. Okey, so harga motor ni, harga dia hanya RM10,998 sahaja. Motor kita ada ready stock 3 warna ni. So siapa-siapa yang berminat boleh terus contact saya. Kalau nak tanya lebih lanjut pun boleh terus WhatsApp ataupun call. Okey, jumpa next video. Bye-bye.